lagi, Pak Long. Tak buat. Dulu pun begitu juga kata kau. Tetapi adakah si Jahanam ini insaf? Dia telah menjadi pencuri besar sekarang. Aku malu. Aku tak mau nama aku busuk disebut orang. Ambil barang-barang kau semua. Kau berambus, Saleh. Jangan kau pijak rumah ini lagi. Abang. Abang. Dengan sebab itu, terpaksa aku meringkuk 2 tahun di sini. 2 tahun tak lama. Sabar sajalah, Mus. Sabar, kata kau. Macam mana aku boleh sabar, Mek? Aku tak tahu pun entah macam mana berita mak aku. Mayang. Mayang. Saleh. Apa Saleh? Oh, Saleh datang di sini lagi. Kalau Pak Long tahu, kan susah kita dibuatnya. Masih tolong aku, Raya. Aku tak beri 1 sen pun. Aku tak boleh bekerja sebab polis mencari aku. Mana aku ada duit? Engkau tentu tahu di mana Pak Long simpan duitnya. Ambillah sikit, kasih aku. Jangan kau nak ajar aku mencuri. Kalau aku kena halau dari rumah ini, apa aku nak jadi nanti? Kalau begitu matilah aku ya. Makan tidak, apapun tidak. Kan lebih baik engkau bunuh aku saja ya. Abang dah buat salah. Tak mahu insaf. Sekarang, siapa hendak dikesalkan? Nah, ambillah rantai ini. Pandai-pandailah gunakan. Aku pun tak tahu nak jawab. Kalau Pak Long tahu, rantai itu sudah tak ada. Kau jangan takut ya. Pak Long sayang sama kau. Dia tak akan apa-apakan sama kau. Tinggal ya. Adakah orang yang melawan engkau, Mus? Siapalah yang nak melawat aku, Mek? Tak ada saudara, tak ada kawan. Adapun mak, entah apa kabarnya. Karena dia sakit, Mek. Mohon kerja. Dan duduk. Masih pasal itu bawa buku pengawas. Dengar sini semua orang. Polis kes 1506. Mustafa. Saya, Cik. Polis kes 1262. Ahbo. Polis kes 1167. Husin. Saya, Cik. Mari sini. Ada orang mau jumpa. Simpan campur. Mana? Mek, mak aku sudah baik barangkali dia menjumpa aku. Siapa ada panggil nama?
Masih tak datang? Awak siapa nama? Mustafa, Encik. Mari ikut saya. Mari. Ini Mustafa, Encik. Nama awak Mustafa. Ya, Encik. Saudah binti Hasan itu mak awak. Ya, Encik. Dia tak dapat datang. Sakitnya bertambah kuat kan, Encik? Mengikut bagaimana report yang saya terima dari sini, mak awak telah meninggal dunia 2 hari dulu. Semarang jam. Ahmad bin Kadir. 91300. Dan Akau. S1672. Ahmad Baka. S1226. Besok boleh keluar. Bos, besok aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kau dan tempat ini. 3 tahun. 3 tahun aku berlatih di sini. Baru sekarang aku disuruh keluar. Sekiranya kau sudah lepas dari sini, datanglah berjumpa aku di tempat yang aku katakan dulu. Ingat, jangan nakal. Nanti lambat keluar. Kalau kau lambat keluar, barangkali aku sudah datang ke sini lagi. Lepas dari sini. Lepas dari sini.
di sana. Baik. Dua orang lagi di situ. Baik. Saya dengan awak menjadi di bawah. Baik. Awak sana. Punya bakat Bantale. Mana ke dia semua? Mari, Ahmad. Bantale. Jadi yang tadi siapa? Yang tadi saya, Encik. Engkaukah orang yang lari di penjara itu? Tolonglah saya, Encik. Lekas pergi panggil polis ya. Tidak. Mengapa aku mau bersusah payah? Kalau polis datang nanti, aku susah. Kau pun susah. Apa susah pula kalau